Bu. Mira. Okay, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Selamat malam. Okay, sekarang baru jam pukul 23 pukul 11.09. Okay, pada malam ni kami ada buat sedikit nak buat live lah. Buat live mengenai kebaikan menyimpan emas. Tetapi pada malam ni dia agak special sikit sebab kami ada buat sedikit cabutan bertuah kepada penyimpan-penyimpan emas kami. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih kepada penyimpan-penyimpan dan tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan penyimpan emas di bawah bimbingan kami. Sebab apa, emas yang tuan-tuan simpan tu adalah untuk simpanan tuan-tuan juga, bukan untuk saya. Saya guide, membantu tuan-tuan dan puan-puan semua untuk membuat simpanan emas lah. Okay. Jadi yang emas yang tuan-tuan simpan adalah tuan-tuan punya, milik tuan-tuan. Dan Alhamdulillah kalau tuan-tuan dah cukup, tuan-tuan boleh fizikalkan lah 1 dinar. Ini 1 dinar. And then tuan-tuan boleh fizikalkan 20 gram. Terpulang pada tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan teruskan menyimpan. Jadi tak kisah kecil, yang penting konsisten dan berterusan lah. Sebab apa tuan-tuan, emas ni yang kita kena faham adalah dia pun adalah duit juga. Dia adalah merupakan satu aset fizikal yang mana kita boleh memulakan simpanan serendah RM100 bersama Public Gold. Itu kelebihan dia. So kalau macam contoh sekarang ni, dengan akaun GAP kita boleh start menyimpan serendah RM100. RM100. So sebenarnya tak ada alasan lagi dah untuk kita tidak menyimpan sebenarnya. Jadi macam saya beritahu tadi, pada malam ni kami tidak akan bercakap panjang. Kami akan bagi talk lebih kurang 10 ke 15 minit, and then kami akan teruskan dengan cabutan bertuah kepada penyimpan-penyimpan emas di bawah bimbingan kami. So tuan-tuan, hadiah dia adalah buku wang emas. Antara dia adalah buku wang emas daripada mentor kami, iaitu Tuan Haji Muhammad Zulkifli bin Syafi'i. So untuk buku ni kami buka kepada 5 orang penyimpan emas di bawah kami. Okay, and then itu ada 5 hadiah lah. Ada 5 buku. And then tempat kedua kami akan kongsikan 0.25 gram. Tempat ketiga tempat ketiga 0.25 gram. Tempat ketiga ketiga dan kedua 0.25 gram dan grand prize dia adalah 0.5 gram, yang mana kami akan top up di dalam account gap pemenang dia lah. Jadi so buku ni ada 5. So untuk cabutan bertuah ni, Alhamdulillah saya tengok dalam kami punya rekod mana ya? Kejap. Okey, dia punya syarat untuk cabutan bertuah kami ni adalah macam ni. Okey, kami ambil penyimpan-penyimpan emas bermula daripada bulan 10, 11, 12. 10, 11, 12. Yang mana setiap tiket ataupun peluang untuk cabutan bertuah dia adalah bernilai RM100 lah. So kalau macam contoh dia masuk RM200, bermaksud dia akan ada 2 tiket. Jadi kalau dia disimpan daripada bulan 10, 11, 12, ada RM1,000 yang disimpan di dalam akaun GAP, bermaksud dia ada 10 tiket lah. Jadi total yang entry ataupun jumlah yang masuk adalah 216. Bermaksud sebanyak 221,600 lebih kurang simpanan emas yang mana tuan-tuan telah menukarkan duit tuan-tuan kepada dalam bentuk emas lah, yang mana kita pun sedia tak maklum, emas ni adalah merupakan satu aset yang kalis inflasi dan juga dia mengekalkan nilai dia. So tuan-tuan dan puan-puan semua, lebih kurang lagi berapa minit? Lebih kurang dalam lagi 5 minit. Okay, lagi 5 minit saya bagi peluang kepada penyimpan-penyimpan emas di bawah saya untuk masuk dulu. Sebab saya tadi ada invite diorang sebab kami nak buat cabutan bertuah lah. Cabutan bertuah. Kenapa simpanan dalam bentuk emas, macam saya beritahu tadi lah, dia adalah satu aset fizikal yang mana dia membantu kita untuk mengelak daripada berlakunya inflasi itu. Sebab apa tuan-tuan?
RM100. Okey tuan-tuan contohlah kalau ada satu barang yang tuan-tuan beli kan, contoh tuan-tuan beli lampu ni bernilai RM100 kan pada hari ini, percaya tak cakap saya, lagi 5 tahun lampu yang sama dia dah bukan RM100 dah, dia akan jadi lebih. Dia akan jadi lebih, dia dah bukan nilai RM100 dah. Sebab apa tuan-tuan? Dia akan jadi 150, 120 contohnya. Sebab apa? Sebab kenaikan harga barang itu. Disebabkan apa? Disebabkan inflasi. So emas ni tuan-tuan sebenarnya dia membantu kita untuk mengekalkan simpanan kita, dan dengan kenaikan harga emas kita akan selari dengan kenaikan harga barang. So kalau tuan-tuan simpan, contoh tuan-tuan simpan 1,000 dalam bentuk emas, percayalah cakap saya, InsyaAllah lagi 5 tahun harga emas tu mungkin akan meningkat. Sebab apa tuan-tuan, mengikut rekod daripada tahun 2000 sehingga 2025, 25 tahun tuan-tuan, kenaikan harga emas almost 10% setiap tahun. Almost 10% setiap tahun. Okay? Jadi tuan-tuan sebenarnya tak rugi pun. Ini satu contoh yang saya boleh kongsikan pada tuan-tuan lah. Ini adalah 1 dinar. Okay, 1 dinar yang saya beli pada tahun 2022. 1 dinar yang saya beli pada tahun 2022 ni bila tuan-tuan? 3 tahun lepas. 1,150. Tuan-tuan tahu tak 1 dinar ni harga dia berapa sekarang? Kalau kita tengok di dalam app, 1 dinar lebih kurang, kalau saya nak jual balik 2,385. Dan kalau nak beli tuan-tuan, 2,600. Tuan-tuan tengok ni, 3 tahun saja lebih daripada 1,000 kenaikan. So tuan-tuan sebenarnya tak rugi pun tuan-tuan simpan emas. Tuan-tuan tidak rugi sebenarnya tuan-tuan simpan dalam bentuk emas. Dia adalah satu tools lah. Dan emas ni tuan-tuan, dia adalah duit juga. Lagi-lagi emas fizikal ni lah. Emas fizikal. Ini contohnya adalah 20 gram. So 20 gram tuan-tuan, berapa nilai dia pada hari ini kalau kita nak jual? Lebih kurang dalam 11,000. So tuan-tuan, contoh saya nak guna duit. Selalunya dia akan ada dua cara lah, sama ada kita jual emas kita ataupun kita gadai. Kalau emas kita jual, satu kelemahan ni adalah emas yang kita jual tu kita dah tak ada pemilikan lah. Tetapi kita boleh pajak ataupun kita boleh gadai. Selalunya kalau kita pajak, siapa nak bisnes? Nampaknya ada dia cuba try untuk ni baby lain okay. So tuan-tuan so yang ni tuan-tuan, contoh kita nak pajak, kita boleh pajakkan. So kalau pajak ni selalunya kita akan dapat 70% ataupun 80%. Dia tak akan dapat lah jumlah yang sepatutnya. Tetapi kita akan diberi masa 6 bulan untuk tebus. Selalunya tuan-tuan, kalau penyimpan emas ni, kalau dia nak pajak dia punya emas dia akan pajak untuk sesuatu yang penting saja. Contohnya mungkin dia nak gunakan duit tu mungkin kecemasan. Kita boleh gunakan duit tu untuk kita gunakan. So dia adalah duit juga. Sama ada kita nak jual ataupun kita nak pajak. Terpulang. Terpulang Kita takut hilang bila jadi okey. Apa ni, Puan Azmi Jepun, emas fizikal takut hilang bila terpulang. Betul. Itu antara ada punya cabaran dia lah. Cabaran dia. So tuan-tuan jangan risau. Kalau macam contoh tuan-tuan simpan, itulah tuan-tuan kena simpan, tuan-tuan kena tahu. Dan kalau contoh tuan-tuan simpan, tuan-tuan kena beritahulah kalau contoh pada isteri kat mana simpan dia. Sebab apa tuan-tuan? Kalau tak katalah saya nak cakap dengan tuan-tuan, contohlah iPhone. Okay, tuan-tuan ada beli iPhone yang baru, iPhone 17. Kan contohnya iPhone 17 kan. Harga dia berapa tuan-tuan? 5,000. Tuan-tuan letak dekat kedai mamak kat depannya. Dekat atas meja. Betul tak? Jadi kalau kita nak fikir macam tu, patutnya kita kalau kita tahu, handphone aku mah, kita tak akan letak. Dia ada bukanlah soal barang tu sendiri. Maksudnya kalau tuan-tuan simpan emas, tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan kena simpan di tempat yang sepatutnya lah. Dan tuan-tuan kalau contoh tuan-tuan ada item-item yang besar, 50 gram ataupun 100 gram ataupun mungkin 500 gram, tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. Public gold ni tuan-tuan dia akan ada ni, public safe. Public safe ni tuan-tuan, kita boleh simpan kita punya emas kita di tempat yang ni lah. So ada berapa beza tuan? Sekejap. Puan Zila tanya apa tu? Sekejap Ya Puan Zila, berapa beza tu? Nak maksud apa tu? Beza apa tu Puan? Apa beza dia tu? Jadi tuan-tuan itu. So kalau macam tu sekarang ni, kalau tuan-tuan takut untuk tuan-tuan fizikalkan, tuan-tuan boleh simpan di dalam akaun GAP. Akaun GAP tu di dalam bentuk aplikasi lah. Di dalam bentuk dia bukanlah emas digital, tapi dia adalah emas fizikal. Sebab apa? Kita boleh fizikalkan emas kita. Dan sebaik-baik emas adalah tuan-tuan adalah yang berada di tangan kita lah. Sebab apa? Anything happen, kita boleh gunakan. Okey tuan-tuan
Ada apa-apa lagi tuan-tuan nak tanya sebelum saya nak teruskan? Okey, tuan-tuan, saya rasa saya pun nak teruskan dengan cabutan mutuah. Sebelum tu nak tanya, kan ada orang tanya hari ni kalau kita buat cabutan mutuah, hadiah yang kita bagi tu dalam bentuk gap kan, dalam bentuk gram emas. So hadiah pertama, gram prize tu adalah 0.5 gram, di mana 0.5 gram ni bernilai berapa ringgit? Hari ini? Hari ini 0.5 kena buka apps apa? Okey. Kita share sikit. Hari ni 0.5 gram bernilai, kalau dalam gap sebenarnya bernilai berapa tu? 0.5 gram. Okay, 0.5 gram. Lebih kurang 310 lah. Itu grand prize dia. Okay. Jadi kalau nombor 2 dan nombor 3 0.25 gram. So 0.25 gram berapa? Lebih kurang RM155. Okey, jadi tuan-tuan, untuk cabutan mutuah ni hanya untuk penyimpan emas di bawah kami. Ya, ASB memang terjamin, tapi dividen sejak ke belakang ni betul tuan-tuan. Betul tuan-tuan Azmi Jepun. Jadi itulah yang berlaku kepada duit. Dan tuan-tuan, yang satu benda dia yang kita nak kena tahu adalah duit kertas kita ni lah. Duit kertas kita ni semakin lama semakin hilang kuasa membeli dia. Itu. Jadi macam mana kita nak selamatkan kuasa membeli itu adalah kita tukarkan sebagai dalam bentuk emas. Okey tuan-tuan, satu benda yang kita kena tahu, emas ni adalah untuk simpanan jangka masa panjang. Jangka masa panjang. Rugi tak buat gerak. Okey, sebab apa tuan-tuan? Okey, saya ada sebab Mami Moy, sebab kita simpan. Okey. Okey tuan-tuan. Tiap bulan ada ya? Okay. Betul, tiap bulan ada kan? Bukanlah tiap bulan kan. Yang ni pun kami buat sebab dah nak end akhir tahun. Jadi kami ambil 3 bulan. Sebenarnya hari jadi big boss hari ni kan. Okey. Kami ambil 3 bulan. Daripada bulan 10, 11, 12. So tuan-tuan, perempuan semua, cabutan mutuah ni hanya untuk kepada kami punya penyimpan-penyimpan emas yang membuat simpanan bermula daripada bulan 10, 11 dan juga 12. Okay? Menghargai kan. Menghargailah tuan-tuan buat simpanan ni. Sebab apa tuan-tuan simpan bukan untuk saya, bukan untuk isteri saya, tapi untuk tuan-tuan juga. Jadi cuma kami galakkan lah. Kami bagi orang kata booster lah kepada tuan-tuan untuk teruskan menyimpan. Yang penting tuan-tuan, bukan soal besar ataupun kecil. Bukan soal besar ataupun kecil. Walaupun kita buat simpanan kecil, tapi kalau kita konsisten, insya-Allah kita akan capai kejayaan yang kita nak. Tu Mami yang mau wish happy birthday. Terima kasih. Okey. Jadi tuan-tuan, kami nak start ni. Kami punya cabutan mutuah. So tuan-tuan, total yang menyimpan daripada bulan 10 sehingga bulan 12 adalah lebih kurang 21,600. Okey. Yang mana bila kita, untuk satu tiket adalah RM100 lah. So ada lebih kurang 216 dia punya so-called orang kan bukan entry lah, entry dia so-called entry. So macam contoh, siapa yang simpan 2,000 bermaksud dia ada 20 tiket lah. Kalau yang simpan 100 ada satu tiket je lah. Jadi total adalah 216. So untuk penyimpan emas di bawah kami, so kami ada 8 hadiah. Pertama adalah tempat ke-8 sehingga ke-4 adalah ni buku ni. Ada 5 buku. 5 buku ni yang kami akan hadiahkan kepada pemenang, iaitu buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat oleh kami punya mentor Tuan Muhammad Azizi Zulkifli bin Syafi'i lah. Okey, itu 5. So tempat untuk sampai tempat ke-4 lah. Jadi untuk tempat ketiga 0.25 gram, tempat kedua 0.25 gram dan tempat pertama adalah 0.5 gram. Okey tuan-tuan Okey, saya buka saya punya tab ni lah. Okey. Ya. Okey, bersedia? Adakah anda semua sudah bersedia? Saya pegang Big Boss kena. Okey, yang ni saya buat computer generate lah. Saya masukkan 216 entry ni kan. So dia akan ada, bila kami klik dia akan pusing lah. Dia akan keluar nama lah. Okey, untuk tempat ke-8. Okey. Sekejap. Kita pegang macam ni lah. Okey, nampak tak? Tak apa, nak tekan nanti. Tekan nanti, okey. Saya tukar pegang. Okey tuan-tuan ready untuk tempat ke-8. Tempat ke-8 adalah buku Wang Emas Bertahan Ketika Gawat. Okey, untuk buku ni sekiranya contohlah mungkin nama Ali keluar 2 kali, dia tak akan dapat 2 buku lah. Kami akan teruskan dengan cabutan yang lain. Okey, so kat ni tuan-tuan, kat sini ada button shuffle tau. Setiap kali saya
Kat atas ni ada button shuffle. Setiap kali saya akan shufflekan nama. Alright. Kita boleh buang nama kan kalau dah sudah. Tak apa. Yang ni tak apa. kita orang takkan buang nama. Kita orang takkan buang nama. Kalau contoh nama dah sebab apa? Contoh ada orang tu dia akan ada 10 entry. 10 entry contoh kalau dia dapat kami tak akan buang 9 ni. Kami akan kekalkan juga. Okay. Untuk buku, sekiranya dia dapat 2, contohlah Ali tu dia dapat, tadi dia dapat, lepas tu dia dapat lagi. Maksudnya dia tak akan dapat 2 buku lah, dia akan dapat 1 buku juga. Tetapi untuk tempat ketiga, kedua dan juga pertama, kalau contoh tempat kedua dan ketiga tu orang yang sama, itu rezeki dia. Sebab apa? Dia punya probability dia tuan-tuan. Kalau macam contoh, dia ada 20 tiket, bermaksud peluang dia lebih banyak berbanding orang yang 1 tiket. Macam tu. Cuma kepada yang 5 hadiah buku ni je lah kita kalau boleh tak nak orang yang sama. Okay. Okay, ready? Dah ready? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Shuffle dulu. Okay. Tempat ke-8. Ready? Dah gerak belum? Keluar tak? Siapa tu? Muhammad Hanan bin Rashid. Okey, tahniah kepada Hanan. Kena tulis ni. Kejap lagi kan lupa pula. Saya ambil pen jap Okey, tahniah kepada pemenang. Kejap kita nak centerkan ikut kamera ni. Okey, tempat ke-8. PG code 02. PG code 02058944. Muhammad Nur Hanan. Tahniah Muhammad Nur Hanan. Okey, itu tempat ke-8. Tempat ke-8 tuan-tuan, kalau tuan-tuan pasal ni kan ada 15 kat sini kan. Belakang ni kan ada 15, bermaksud dia ada 15 tiket lah. Dia ada 15 tiket. Okey, ready Okey. Okay, seterusnya. Kita close dulu. Okey, kita shuffle. Okay, ready? Tempat ke-7. Ya, Puan Nurzila. Puan Nurzila, PG 017 PG, jawab PG 017 017 853 853 00. Nurzila binti Hasan. Nurzila, tahniah Puan Nurzila. Tahniah Puan, tempat ke-7. Tempat ke-7 binti Hashim. Okey. Okay, seterusnya tuan-tuan, kita tempat ke-6. Buku wang emas. Okey, buku wang emas. Ready? Kita shuffle dulu. Okey, bismillah. Okey. Nelly. Okey, tempat ke-6. PG code apa tu? PG 02084363. Nelly Adriana. Okey, tahniah Nelly. Okey. Seterusnya, okey, 3 buku dah. Tempat ke-8, ke-7 dan juga ke-6. Okey, tempat ke-5, buku juga. Buku wang emas. Okey. Kita close dulu, kita shuffle. Okey. Okey, ready? Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah? Yang betul lah. Okey. Siapa tu? Alif Mahalil bin Osman. Tahniah. Tempat ke-5 PG 0205 0205 9459 9459. Alif Halil. Tahniah. Bin Osman. Okey. Okey, seterusnya Okey, tempat ke-4.
Buku lagi. Yang ni yang terakhir lah buku sekarang ni dah ada 5 orang pemenang. So ini adalah yang terakhir lah. Kita tengok siapa yang akan dapat buku. Okay, kita shuffle dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okey, Muhammad Razlan. Tahniah Muhammad Razlan. PG berapa? PG 01 01 62 62 7013 7013. Okey. Muhammad Razlan. Muhammad. Baca jangan tak baca ya. Muhammad Razlan. Okey, tahniah Muhammad Razlan. Okey, so untuk 5 hadiah buku wang emas adalah selamat kita jumpa pemenang dia. Okey. Okey, ini 5 buku wang emas. Tahniah kepada pemenang-pemenang. Okey, nanti saya akan postkan. Kalau dekat-dekat ni, mana-mana yang dekat-dekat saya akan bagilah. Mana yang jauh-jauh tu saya akan postkan. Okey. Tempat ketiga. Okey, tempat ketiga. Hadiah dia adalah 0.25 gram. Kami akan hadiahkan melalui akaun GAP. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok. Okey. Ready? 0.25 gram. Milik siapakah? 0.25 gram. Oh, tahniah. Tahniah. Dia macam mana nak bagi bunyi-bunyi orang tepuk-tepuk ni? Dah bertepuk dah tadi kan? Sekejap Sound effect tu. Sound effect Oh, okay. Clap. Bandel. Okay, tahniah. Tuan Muhammad Zulhairi bin Abdul Rahman. Tahniah. Menang 0.25 gram. Sekejap saya tengok PG code dia dulu. PG 01712558 Tuan Muhammad Zulhairi. Okey, tahniah tuan. Dapat 0.25 gram. Nanti saya akan transferkan dalam akaun tuan. Okey, seterusnya. 0.25 gram lagi kami akan transferkan dan kami hadiahkan dalam akaun GAP. Kita tengok siapakah yang bertuah untuk tempat kedua. Okey, tempat kedua 0.25 gram. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Siapakah pemenang 0.25 gram? Tempat kedua. Atas sikit kot. Okey. Puan Nur Hidayah binti Syari. Alhamdulillah. PG code? PG 02 119272. Okey. Puan Nur Hidayah binti Syari. Okey. So yang nombor 1 ni kena tekan lama sikit. Tekan lama sikit Okey. Okey, tanya Alright. Untuk hadiah tempat pertama 0.5 gram yang kami akan transferkan ke dalam akaun GAP. Penyimpan emas di bawah kami lah. Okey. Kita shuffle lagi sikit kot. Kita suka di shuffle banyak kali. Yap. Okay, ready tuan-tuan untuk tempat pertama bernilai 0.5 gram yang kami akan hadiahkan dalam akaun GAP. Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang bertuah 0.5 gram? Tada! Puan, tanya Puan. Tengok tu berapa banyak tiket dia tu 24. Cute. Tahniah Puan.
Tanya Wow. Puan. Biji Dapat 0.5 Puan. Boleh 016 37 teruskan menambah. 666. Puan Nur Hidayah Dayana. Hidayah Dayana. Okey Puan. Okey. Ah, Terima kasih. Okey. So, Alhamdulillah rezeki. Okey, so nanti kita akan senaraikan balik kat dalam grup penyimpan emas Penyimpan siapakah kami, yang kami akan beritahu balik dan kami akan macam contoh buku ni kami akan postkan lah kepada tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan yang mana tidak apa orang kata tidak bertuah, bukan tidak bertuah lah, yang belum tidak ada rezeki lagi. tidak ada rezeki tu jangan risau. Sebab apa? Cabutan mertua ni hanyalah untuk kami membantu penyimpan-penyimpan emas di bawah kami saja, untuk menggalakkan penyimpan-penyimpan emas kami untuk buat simpanan. Sebab apa? Emas yang tuan-tuan simpan tu bukanlah untuk kami, tetapi untuk diri tuan-tuan juga. Okey jadi alhamdulillah kami alhamdulillah berjaya jugalah melaksanakan cabutan bertuah kami. Okey, insya-Allah kalau ada rezeki yang lebih kami akan kongsikan kepada penyimpan-penyimpan emas. Okey, pada tuan-tuan dan puan-puan semua yang mana ingin memulakan simpanan emas bersama Public Gold dan ingin menjadikan saya dan juga isteri sebagai introducer, tuan-tuan boleh hubungi saya. Okey, ataupun tuan-tuan boleh isikan borang biru ni. Saya tagkan borang biru ni. Okey, tuan-tuan boleh isikan borang biru ni, insya-Allah kami akan hubungi tuan-tuan. Okey. Dan akan membantu tuan-tuan untuk membuka simpanan emas bersama Public Gold. Okey. Tuan-tuan ada lebih kurang dalam 30 second untuk tuan-tuan tekan button ni dan boleh isikan borang dan isikan borang tu nanti kami akan hubungilah. Okey tuan-tuan So alhamdulillah tuan-tuan, kami dah berjaya menjalankan cabutan mertua kepada penyimpan-penyimpan emas bawah kami. Saya juga ucapkan kepada tahniah juga kepada tuan-tuan puan-puan semua yang buat simpanan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan semua sebenarnya membuat simpanan untuk diri tuan-tuan dan juga untuk keluarga. Tuan-tuan tak rugi apa pun. Okey. Jadi sepatah dua kata Puan Azizah. Dah lama juga kita tidak berudara di alam maya ni kan. Mungkin sahabat-sahabat di luar sana kalau ada benda-benda nak bertanya ke kot kan, nak tanya dekat dalam WhatsApp mungkin segan nak tanya. Nak tanya dalam WhatsApp mungkin segan, nak tanya dekat dalam apa-apa medium segan, mungkin dekat sini kita boleh membantulah kan. Tunjuk muka sikit. Okey tuan-tuan Alright, saya nak tengok ada tak soalan-soalan mungkin yang kami masa tengah live tu mungkin nak tanya ke terlepas ke kan. Sekejap Okey Tuan Fizwan. Tuan Fizwan Tajuddin, terima kasih. Nyanyi sikit. Okey. Alright, alhamdulillah. Okey tuan-tuan Okey tuan-tuan, saya nak end live, saya nak end live. InsyaAllah kalau ada kesempatan lagi kami akan cuba live dan kami akan cuba kongsikan tentang kebaikan menyimpan emas. Puan, bila ada cabutan betul lagi? Kita tunggu insyaAllah. InsyaAllah. Lagi. Kami tak adalah buat tiap-tiap bulan, mungkin kami buat ikut suku tahun. Mungkin ikutlah macam mana InsyaAllah kalau ada nanti ada kelapangan, ada rezeki lebih kami akan cuba try buat. Okey tuan-tuan Alright tuan-tuan, tahniah kepada tuan-tuan yang menang dan juga tahniah kepada tuan-tuan sebab telah memulakan simpanan emas bersama Public Gold. Okey, tuan-tuan saya akhiri saya punya live pada malam ni dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.